Penyanyi Amira Othman yang terkenal dengan suaranya yang merdu mengakui bahawa dia tidak pernah merasa tertekan untuk menamatkan zaman bujang walaupun sebelum ini dia pernah menyasarkan untuk berkahwin pada usia 26 tahun. Namun seiringan dengan perjalanan waktu, sasaran itu berubah dan kini pada usia 32 tahun, Amira masih belum menemui jodohnya. Dalam sebuah temubual podcast baru-baru ini, Amira mendedahkan bahawa pengalaman tersebut telah mengajarnya untuk lebih bersabar dan menerima takdir Tuhan, terutama dalam soal jodoh. Dulu ada sasaran, saya nak kahwin ketika umur 26, lepas tu tak jadi. Saya letak 27 pula, kemudian saya sasar 30 tahun pula. Sekarang umur 32 tahun pun masih tak kahwin lagi, tapi saya yakin itu yang terbaik. Kadang-kadang kita rasa nak kahwin awal atau lambat, tapi Allah mungkin minta sabar. Jelas Amira dengan penuh keikhlasan. Walaupun mempunyai sasaran peribadi, Amira tidak merasa kecewa atau terbeban dengan ketidakpastian yang datang bersama jodoh. Sebaliknya, dia lebih memfokuskan dirinya untuk terus bersabar dan menerima takdir hidup yang telah ditentukan untuknya. Menyifatkan dirinya sebagai seorang yang setia dalam hubungan. Amira percaya bahawa kelewatan mendirikan rumah tangga mungkin adalah satu bentuk perlindungan daripada Tuhan. Saya pula setia. Sebelum ini cuma urusan jodoh itu belum sampai. Mungkin bekas kekasih sebelum ini jodohnya dengan orang lain, begitu juga dengan saya, katanya lagi. Bagi Amira, setiap perkara yang berlaku pasti ada hikmahnya dan dia yakin bahawa Allah tidak akan mengizinkan sesuatu yang buruk berlaku dalam hidupnya. Itu juga sesuatu yang saya belajar, jaga jodoh orang. Kalau Allah tak beri jadi, memang tak akan berlaku walaupun kita usaha, ujarnya dengan penuh keyakinan. Dia juga percaya bahawa segala ketentuan hidup adalah untuk melindungi dirinya dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Ketika ini Amira sering menjadi tumpuan ramai, terutama berikutan dakwaan yang mengatakan dia sedang menjalani hubungan cinta dengan pelakon Fatah Amin. Hubungan ini menjadi bualan ramai apabila Fatah turut berkongsi dalam video muzik single terbaru Amira yang berjudul Bila Nak Kahwin. Gosip mengenai hubungan mereka semakin hangat diperkatakan, terutama setelah mereka berdua menjadi duta untuk sebuah jenama pakaian. Namun Amira tetap menyerahkan segala urusan jodoh kepada Tuhan dan berserah sepenuhnya dengan penuh tawakal. Walaupun tak jadi, kita sakit, sedih, menangis, jatuh pasti Allah nak lindungi kita. Saya rasa saya bertakwal sahaja untuk teruskan hidup, katanya.